bermulalah dengan bismillah, selawat dan doa. Tuan-tuan, keunikan kepada Ashifa ini iaitu bagaimana cara penggunaannya. Ya, hanya satu titis di sebelah kanan, satu titis di sebelah kiri, dan buat urutan saraf mata bermula daripada bahagian atas dahi sebanyak 3 kali sehingga ke poin penting ketika seseorang sakit kepala, selalu kita picit sini, tekan, kemudian lepas macam spring macam ni. Tuan-tuan, 3 kali di atas dahi dan di bawah alis mata ataupun di bawah kening mata, diurut-urut lalu dibawa ke tepi poin sakit mata, tekan dan lepas macam spring 3 kali juga. Dan untuk step yang ketiga, ketika kita menggunakan Ashifa ini, setelah titis, ketika urutan pastikan mata dipejam. Dan untuk step yang ketiga tadi tu, usap lembut berbola mata. Jangan ditekan berbola mata, usap lembut, kemudian sampai ke tepi ni tekan. Ingat tuan-tuan, bermulanya menggunakan Ashifa ini sebagai orang Islam khususnya, bermulalah dengan bismillah, selawat dan doa. Ini sangat penting kerana kita hanya berikhtiar. Walaupun kita sudah tahu bahawa remedi yang ada, komposisi yang ada, sinergi yang ada ini, Masya Allah, sangat hebat. Walau bagaimanapun, kita kena bergantung dengan Allah yang Maha Penyembuh. So, itulah cara guna, sangat senang, mudah, dan gunalah paling kurang dalam masa sehari, 5 kali sehari. Dan kalau rasa payah untuk nak ambil masa yang sesuai, gunalah setiap kali selepas solat. Bermula daripada solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak, 5 kali. Tapi tuan-tuan, bagi yang ada masalah yang lebih serius, seumpama katarak ataupun glaukoma, maka saya syorkan lebih daripada 5 kali sehari, 7, 9 ataupun 11. Lihat apa yang ada dalam testimoni di laman sesawang kita, iaitu di ssp2u.net. Lihat di sana banyaknya testimoni-testimoni penggunaan produk ini. InsyaAllah, selamat mengguna secara konsisten, pastinya hasilnya sangat menakjubkan. Selamat mengguna, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.